Itu sebabnya saya selalu menasihati mana-mana kepada para jemaah yang punya duit dan pernah meminjamkan duit kepada saudaranya, sama ada kepada kerabat ataupun kawan-kawannya. Apabila dah jatuh tempoh minta, kecuali dia mengelak. Sebab kalau tak diminta, itu akan menyebabkan ia bankrupt di hari kiamat. Itu akan menyebabkan ia dihumbankan ke dalam neraka Allah. Tambah lagi yang berhutang itu saudara kita, kerabat kita. Kita rela ke mereka ni masuk ke dalam neraka kita tengok gitu? Kalau kita tak rela, maka kalau orang tu punya hutang dengan kita, minta kalau dah sampai jatuh tempoh, kecuali dia mengelak. Kalau dah mengelak, nak buat macam mana? Ni kadang-kadang susah dengan kawan tu. Itulah masa dia pinjam duit, dia menangis-nangis merayu dengan kita. Tapi kalau dah jatuh tempoh, untuk menagihnya kita yang menangis-nangis. Bang, tolonglah bang, aku perlu duit. Abang janjikan setahun kan, ni dah 3 tahun bang tak bayar lagi. Tolonglah bang, tolong, aku perlu. Kita pula yang menangis mintanya. Tapi kita kena minta je mah, kena minta. Kalau dia mengelak, kalau dia block number kita, tu lain cerita. Kita dah usaha untuk meminta. Tapi kalau seandainya kita tahu dia berhutang, biar ajalah, dia tak bayar di dunia ini, aku malas nak minta lah, nanti di akhirat aja aku minta. Tak boleh. Minta dulu, usaha dulu. Sebab tak boleh seorang Muslim selfish, pentingkan diri sendiri. Yang penting aku selamat, orang masuk neraka aku tak kisah. Ini tak boleh ada dalam diri seorang Muslim.